Okey, so hari ni kita nak cuba jawab soalan trial Kelantan 2025 dan soalan trial Melaka 2025 untuk bab 4 Biologi Form 4. Okey, so kita tengok. Okey, rajah 2.1 menunjukkan proses pembentukan dan penguraian lipid. Okey, so ini di bawah subtopik lipid. Okey, nyatakan nama bagi struktur berlabel J dan juga proses K. Okey, so sekarang ni kita tengok. Okey, J. Okey, J ni apa? Okey, J ini adalah asid lemak. Okey, ini berdasarkan apa yang kita dah belajar mengikut buku teks. Okey, kemudiannya proses K. Okey, proses K ni anak panah dia ke kanan. Okey, yang mana kita nampak kat sini dia membebaskan 3 molekul air. Jadi proses yang membebaskan molekul air kita panggil dia sebagai kondensasi. Jadi kita tulis dekat ruang jawapan K itu adalah proses kondensasi. Okey. Seterusnya, lengkapkan rajah 2.1 dengan melukis molekul L dalam ruangan yang disediakan. Okey, molekul L ni adalah molekul lipid setelah kondensasi. Okey, ini di bawah triglycerida. Okey, jadi apa yang kita perlu buatlah kita salin balik yang petak ini iaitu glycerol. Okey. Okey, sila gunakan pembaris ya. Okey. Okey, setelah itu kita akan okey, kat sini ada 3 molekul asid lemak ni kan. Okey, kita kena lukis ikut buku teks. Okey. Tak boleh kita buat kepala dia macam ni. Okey. Ini adalah salah. Okey. Yang petak ni dia kena bercantum dengan ekor dia. Okey, macam ni. Okey, tak boleh kepala dekat sini. Kepala kena dekat hujung. Ekor yang akan bercantum dengan glycerol ni. Okey, ataupun petak ni. Okey, seterusnya kita tengok nyatakan satu kepentingan lipid dalam pengawal aturan suhu badan. So ada banyak kepentingan lipid tapi dekat sini soalan dia spesifik. Kepentingan lipid untuk mengawal suhu badan. Okey, kalau yang ni boleh tengok penjelasan saya dalam YouTube channel saya. Okey, yang mana saya dah sediakan. Okey, so boleh copy and paste link YouTube saya dekat YouTube search bar. Okey, so untuk kawal suhu badan lipid, jadi lipid ni dia bertindak sebagai penebat haba. Yang mana maksudnya di sini, lipid ni dia menghalang haba daripada terbebas secara berlebihan daripada badan kita. Sesuai untuk haiwan yang duduk dekat tempat yang sejuk. Okey. Okey, seterusnya rajah 2.1 menunjukkan persamaan bagi pembentukan Q dalam tebu. So namakan molekul P dan juga Q tu. Okey, dekat sini kita punya hint adalah dekat atas ni. Okey, ini kita punya hint atas ni. Okey, hint kita adalah tebu. Okey, yang ni kita kena hafal ikut buku teks. Tebu ni kategori, okey, ini di bawah subtopik karbohidrat ya. Okey, tebu ni di bawah kategori disakarida yang mana dia mengandungi disakarida jenis apa? Iaitu sukrosa. Okey. Jadi sekarang kita nak namakan P dan Q ni. Okey, P, okey, Q. Okey, so sebenarnya Q ni kita dah tahu. Okey, Q ni adalah sukrosa. Okey, kita boleh namakan Q dulu.
Okey, untuk P tu kita So sini sukrosa. Jadi apa gabungan monosakarida yang membentuk sukrosa? Glukosa wajib ada. Lagi satu adalah fruktosa. Okey, nak ingat, ingat sukrosa UK kat sini, fruktosa pun ada U dengan K dekat situ. Okey, itu cara saya ingatlah. Okey, sini sukrosa, fruktosa. Okey. Jadi P tu kita boleh tulis kat sini adalah fruktosa. Okey. Seterusnya, seorang murid telah menjalankan ujian Benedict ke atas sampel Q. Okey, dia buat ujian Benedict ke atas sukrosa. So, dia suruh terangkan pemerhatian. Okey, yang pertama sekali, kita kena ikut fakta buku teks. Sukrosa ini adalah bukan gula penurun. Maksudnya, dia tidak akan menurunkan larutan kupron 2 sulfat binu ataupun larutan Benedict kita tu kepada mendakan kupron 1 oksida ataupun mendakan merah bata. So kita tahu yang mana hasil eksperimen kita adalah tiada perubahan, tapi kita tak boleh tulis tiada perubahan. Okey, kita kena mention apa yang tiada perubahan tu. So yang pertama kita boleh tulis warna biru larutan. Sekejap. Okey, kita tulis dulu. Warna larutan Benedict kekal biru. Okey, ini maksudnya tak ada perubahan lah. Okey. So, sekarang ni diminta terangkan. Jadi, kena bagi sebab. Kenapa dia kekal biru? Sebab sampel Q kita ataupun sukrosa, bukan gula penurun. Satu jawapan, satu markah. Satu jawapan, satu markah. Okey. Seterusnya kita tengok rajah 2.2 menunjukkan satu unit nukleotida. Ini di bawah subtopik asid nukleik. Dalam ruang yang disediakan, lengkapkan pasangan struktur nukleotida. Okey, yang jawapan saya akan beri ni, ini berdasarkan skema dia. Sebab cara dia lukis ni untuk nak jawab soalan ni, lukisan ni tak ada dalam buku teks. Okey, jadi soalan bentuk macam ni kita kena biasakan buat latihan lah untuk kita biasakan dengan skema dia. Okey, jadi nak lengkapkan pasangan nukleotida yang sebelah sini. Okey, pasangan dia. Okey, kita akan lukis macam ni. Okey, kita akan lukis. Okey. Okey, kita buat satu peta yang mana nak menunjukkan bahawa benda ni bercantum. Dia akan bercantum. Okey. Okey, seterusnya kita lukiskan, untuk trik soalan ni, gula pentosa dekat sini, gula pentosa ni kita akan lukiskan dia terbalik. Sama juga kedudukan fosfat pun kita akan lukis terbalik. Okey. So, ini gula pentosa ni kita buat pentagon yang terbalik. Okey. Ni. Okey. So, macam ni. Okey. Kemudian, sini dia duduk ke atas kan. Jadi, kat sini kumpulan fosfat akan duduk dekat bawah. Okey. Okey, ini adalah contoh jawapan ya. Okey, sebenarnya gula pentosa ni kita boleh fixkan dia sikit. Okey. Okey, so ini contoh jawapan mengikut skema dia. Okey, so itu saja perkongsian daripada saya.
Okey, untuk penjelasan full bab 4 boleh check out YouTube channel saya. Okey, saya dah sediakan full video bab 4. Okey, sekian, terima kasih.